Hello semua, kembali lagi dengan saya. Dan hari ni saya akan menunjukkan satu video surprise. Boom. Haha, saya akan buat unboxing. Yes. Mesti korang tak tahu kan apa yang kat dalam barang. Korang dah tahu dah. Macam mana korang? Okay lah. Ya, jadi ni saya ada order 10 driver Beyblade Burst. Antaranya mana saya tahu? Saya pun dah lupa dah. Antaranya attack type dan juga balance type lah. Maknanya tak ada stamina type dengan defense type. Okay, saya nak buka ni. Tapi sebelum tu pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Nampak kan saya buat magic dua tangan secara halus. Korang mesti tak perasan kan. Mantap kan. Baiklah, masuk buka. Macam buka ni. Sekarang tengah hujan. Wow. 3, 2, 1, let it rip. Oh my god. Okay. Oh ya, saya lupa nak beritahu saya beli dari mana. Saya beli daripada satu kedai ni bernama For You Solong. Kalau mesti korang pernah dengar kan, Solong For You kan. Tapi saya macam kena scam ke apa tak tahulah. Tapi nama kedai dia lain, For You Solong. Nanti saya akan beli produk yang Beyblade yang dari kedai Solong For You lah. Nak tengok beza atau tidak. Tapi masa sekarang mari kita unboxing semua driver Beyblade. Okay, kita nak check yang mana dulu, yang paling tak boring. Kita check ni dulu lah. Yang ni driver ni nama dia Volcanic. Yup. Bau plastik macam ni. Yup. Saya dah ada dah ni. Kalau korang pernah tengok saya punya driver apa ni, Volcanic warna hitam. Tapi saya beli ni sebab saya suka. Ada orang tak suka. Memang saya faham sebab dia selalu save KO ke apa. Tapi kalau dalam format Agito, ni agak best. Okay, seterusnya kita pilih apa? Banyak yang mantap ni. Kita check ni lah. Yang ni paling sedih sekali lah. Driver variable. Tenang. Driver variable. Ini dari Victory Valkyrie, tapi ini versi tidak versi fake. Jadi tak ada getah. Hitam pun tak boleh dia buat. Sedih tu lah. Tapi nanti saya akan cuba awaken dia punya driver. Mungkin mantap ke tak. Okay lah. Seterusnya apa? Kita pilih ni. Kita pilih ni dulu lah. Ni ialah Extend Plus. Saya hanya ada Extend normal saja, tapi ini Extend Plus. Dia upgrade daripada Beyblade Z Achilles. Okay, jap. Sebelum ni, ini bentuk stamina type. Ini orang kata stamina type yang paling mantap sekali pula daripada driver Extend Plus ni. Sebab dia boleh guna untuk spin stealing dan lain-lain. Nak guna Beyblade stamina apa. Okay. Boom. Lepas tu ini defense. Okay, ni defense type. Oh ya, defense type. Dia ada sedikit tajam dan sedikit, yep, dia macam apa ni. Dan yang akhir sekali iaitu attack type. Ni betul-betul bulat saja. Jadi memang agak mantap lah dia punya dread. Okay, tak apa, saya tak tahu lagi. Okay, seterusnya apa lagi? Kita ni, wow, ni lah High Extend Plus. Ni warna emas pula ni. Tak tahu saya. Okay, mari kita check. Kerasnya. Okay, bentuk stamina. Ni rasa mantap untuk ketat. Defense. Tak nampak pun defense. Alamak. Alamak.
Okey. 1, 2. Hai. 2 mod je. Oh, okey. Ini macam defense-nya. Boom. Ni stamina. Okey, stamina. Defense. Nampaknya tiada attack. Kenapa ada stress ni? Tak tahu lah saya. Okey, tak apa. Kita tak apa, kita tepikan itu dahulu. Driver apa pula? Driver Unite. Inilah driver dari Storm Spriggan. Saya ada Storm Spriggan, cuma tak ada driver Unite je. Jadi harap-harap ni jadi boleh lengkapkan driver combo Spriggan, Storm Spriggan. Okay, mari kita check. Adakah ini getah? Please. Okay, let's go. Woi, getah lah. Ya, getah. Oh, tapi dia bergerak. Dia macam tak stabil lah dia punya ni. Tapi getah, bro. Mantap, nanti boleh buat counter break. Okay, mantap. As best. Driver Unite adalah getah. Apa pula? Sekarang tinggal ni lah. Evolution, Ultimate Reboot, Dash. Lepas tu Extreme Dash. Extreme Dash. Mari kita check ni lah dulu. Ultimate Reboot. Jadi ni gimmick dia daripada apa ni, God Valkyrie. Lepas buat strike God Valkyrie, dia jab. Kenapa dia mula? What? Okay, yang ni saya tak suka. Sebab kenapa dia tajam? Dia bukan tak sepatutnya tajam kan? Ni pun boleh tarik je. Okay, boleh tarik. Yang ni boleh tarik. Tapi kalau kita relaxkan dia tak turun. Ni agak lain ni. Okay, mari kita check dia punya spring. Adakah ketat? Yes. Agak ketat. Okay. Ultimate Reboot agak sedih sikit. Macam High Extend Plus Dash. Hilang juga. Tak apalah. Okay. Evolution. Ini saya tengok dia tak ada kata ada rubber. Mari kita tengok ada getah atau tidak. Ya, plastik. No, plastik. Tidak pula. Sekurang-kurangnya ada lagi satu Evolution. Okay, yang ni yang paling kita ditunggu-tunggu. Extreme. Sekejap kita buat Extreme normal dulu. Ini dari Excalibur. Wow, getah. Yo, getah lah. Aduh, tapi sama lah masalah macam Unite. Macam nak kena gam maksudnya. Tapi ini getah. Serius getah. Yup. Agak mantap. Okay. Hitam punya Extreme Dash. Ni Extreme Dash. Mari check punya. Sama je, tak apalah. Ni nak nampak show je. Okay, check. Yup. Yang ni lembut. Macam getah ya. Yup. Ni getah. Hai. Dia tak rasa keras lah. Tak lah. Okay. Purple punya Extreme Dash. Mari kita lihat. Yup, lembut. Sangat mantap. Getah. Aslinya hitam punya ni lebih plastik lah daripada getah. Tak tahu saya. Okay. Apanya
Mari kita check ada berapa driver kita punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 10. Yang lain ke 10 tu ialah ultimate reboot kan. Dia berada di lantai. Jadi tu je lah. Nanti saya akan membuat testing driver ini di video akan datang. Tekan like, subscribe dan tekan notification. Bye.